Selalu orang yang sakit tumit, dia banyak suka buat ini teknik lah. Wah, dia cari itu kerusi ke, tepi-tepi kayu ke. Wah, dia tekan lah. Wah, dia pusing dekat tumit tu. Lepas tu dia torak lagi. Oh, torak. Okey, dia sudah buat, dia bangun. Memang dia lega sekejap. Tetapi, nanti esok dia sakit balik. Sebenarnya, dia ada cara urut untuk melegakan sakit tumit. Nak tahu? Save dan share dulu. Mari, Master tunjukkan cara-cara untuk urut legakan sakit tumit. Pertama, angkat kaki, letak atas peha. Ini urat. Nampak tak ni urat besar ni? Kalau you sakit tumit lah, sebenarnya ini urat kacau dah. Okey, dekat ini tepi-tepi ni urat. Kita tekan. Macam kena shot dekat ini jari. Biasa, you sabar saja. Urut saja. Tekan-tekan macam tu. Tekan torak-torak. Torak atas dan naik turun. Sudah urut, you cuba tengok. Berdiri. Jadi ke tak? Kalau jadi, komen Master dekat bawah.